Hai semua. Jangan lupa tekan like, komen dan subscribe ya. Hari ni kita nak masak lauk yang ringkas tapi sedap. Kari udang dengan sayur dan santan sawit. Mula-mula kita blender halus bahan-bahan utama. Lengkuas, kunyit hidup, bawang merah, bawang putih dan halia. Bahan ni semua akan bagi aroma dan rasa yang sedap sangat. Kemudian, panaskan minyak zaitun dalam kuali. Kalau tak ada minyak zaitun, boleh guna minyak masak biasa. Bila minyak dah panas, tumis serai dulu untuk naikkan aroma. Lepas tu, masukkan paste yang kita kisar tadi dan tumis sampai naik bau dan kering sedikit. Proses ni penting supaya rempah betul-betul masak dan tak rasa mentah. Bila paste dah tumis cantik, masukkan udang ke dalam kuali. Kemudian tambah garam. Gaul rata. Tambah setengah cawan santan sawit dan biarkan udang masak perlahan-lahan. Bila udang dah separuh masak, kita masukkan kubis dan 1 cawan air panas. Kacau perlahan supaya semuanya sebati. Seterusnya, masukkan terung kalau tak suka terung. Boleh tukar dengan sayur kegemaran anda. Saya suka masukkan juga tomato untuk rasa masam manis yang segar. Masak sampai semua sayur lembut dan kuah jadi pekat. Akhir sekali, taburkan sedikit lada hitam untuk tambah rasa dan aroma. Dah siap. Lauk ni memang padu dimakan dengan nasi panas. Senang, berkhasiat dan cukup rasa. Jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih kerana menonton.